Kenapa Syiah hanya melihat pertama Hasan Hussein, sedangkan kalau kita tengok Ahlul Bait itu ramai kan, kita anak Rasulullah pun ada 27 orang, lepas tu dan sebagainya. Okey, pertama Ali. Kedua, daripada Hasan Hussein dia hanya melihat Hussein tak Hasan. Kenapa tak? Kita kena faham dulu epistemologi Syiah dulu. Apa asas pemikiran faham Syiah? Okey, faham Syiah ni asas pemikirannya adalah tragedi. Ini tragedi. Konsep yang dikatakan Imam 12 itu bermula apabila peralihan di antara Umawi kepada Abbasiyah. Maksudnya dah lambat sangat keluar. Itulah datang 500-600 tahun selepas wafatnya Nabi SAW. Bermaksud di awal kelahiran Syiah, konsep Imam 12 ni belum ada lagi. Imam 12 tu maksudnya Ali, Hasan, Hussein, keturunan-keturunan sampai 12 lah. Jadi itu tu yang kata berbahagia pada 12 imam itu, apakah bermula di awal keluar Faham Syiah? Tak. Dia kemudian Sangat. Itu pun dah 400, 500 tahun kan? lepas Nabi wafat. Okey. Kenapa itu boleh timbul? Sebab ketika itu Umayyah nak jatuh. Kerajaan Umayyah nak jatuh, dinasti Umayyah nak jatuh, maka datang satu kelompok yang kata kami lebih afsah, lebih layak untuk pegang kerajaan. Okey, siapa dia? Abbasiyah. Abbasiyah ni siapa? Keturunan datang daripada Al-Abbas bin Abdul Muttalib, pak saudara Nabi SAW. Jadi Abbasiyah ni, tu ialah Abbasiyah tu. Jadi Abbasiyah ni keturunan Quraisy. Jadi dia kata kami lah lebih layak jadi kerajaan sebab kami ni Quraisy. Berdasarkan hadis Quraisy tu lebih layak. Imam bin Quraisy lah. Yeah. Okey, dia ujang gitulah. Datang kelompok Fatimiyah ni, Syiah Fatimiyah ni. Dia pun kata, tak, sebenarnya kami lebih layak. Kerana Imam 12. Yang tertimbul Imam 12. Sebab tu kalau kita baca sanad yang cerita pasal Imam 12, semua terputus. Antara zaman dia dengan memang ratusan tahun. Maksud sanad terputus. Sampai ke zaman dia, sampai ke Rasulullah. Zaman Rasulullah. Kita tahu, kan Rasulullah. Kenapa? Orang tengah tu tak ada. Antara sebutan Ali bin Abi Talib kepada Rasulullah, Ali ambil pada Rasulullah, Rasul cakap lah. Kalau ikut sanad kan. Yeah. Tapi atas pada Ali tu kosong. Keluar satu orang, ratusan tahun. Oh, maksudnya sanad terputus. Putus pula ratusan tahun. Jadi dia create Imam 12 itu sebab nak kata diorang lebih afsah. Supaya diorang boleh ambil kerajaan. Abbasiyah tu, biar Fatimiyah ambil. Itu asal sentimen. Jadi bila dia timbul ratusan tahun kemudian, itu dia timbul. Siapa keturunan kita nak ambil? Maka keluarlah tragedi Hussein dibunuh oleh Yazid. Yazid anak Muawiyah. Dia cakap bertemu Muawiyah. Dia bertemu Muawiyah. Kan Muawiyah nak ambil kerajaan. Muawiyah ambil kerajaan. Datang Yazid pergi serang Ali bin Abi Talib dan Ali kan kena bunuh. Kan? Sama ada Yazid pergi ke atau apa, itu cerita lain lah. Sebab itu ada perbahasan lain. Sebab Yazid tak pergi. Yazid atas tentera dia pergi. Betul. Cuma ada satu pihak kata tak, Yazid atas tentera. Orang salah faham. Adalah, itu debat lain lah. Tapi sekitar sentimen umumnya Syiah kata yang pergi bunuh Hussein Yazid. Jadi Yazid ni kan Umawi. Yang kena bunuh tu Hussein, bukan Hasan. Ada datang keturunan daripada Sayyidina Hussein tu. Padahal kalau kita fikir cara logik, Hasan ada anak. Kenapa tak ambil anak dia? Yang kena bunuh tu di Karbala tu Hussein. Sebab tu kita kena faham epistemologi dia tu adalah tragedi. Dan Karbala ni sangat signifikan dalam Syiah. Antaranya batu ni. Batu Karbala sekarang ni orang anggap tanah Karbala ni tanah suci lah. Di mana Karbala tu? Iraq. Kenapa Karbala? Sebab di situ darah Sayyidina Hussein tumpah. Jadi bila darah Sayyidina Hussein, cucu Nabi tumpah kat situ, maka dia menganggap tanah tu suci.